Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama dengan kita, nama apa tuan? Azhar Effendi, boleh panggil Effendi lah. Okey, Tuan Fendi. Jadi boleh tuan share tak pengalaman guna produk apa tu? H Plus dengan Hafa. Ya, saya guna produk Hafa dengan H Plus. I see. Okey, cuba share pengalaman tuan sebelum ni masalah apa? Sebelum ni lebih kurang 2 tahun lebih lah saya ada slip disc. Lepas tu penciuman kolesterol dengan apa tadi? Penciuman kolesterol darah tinggi daripada umur 30 sehingga dah 13 tahun lah berubat. Okay. Jadi yang slip disc tu lah 2 tahun lebih. Lepas tu saya berniaga saya bangun pagi lebih kurang berniaga daripada 6 pagi sampai 2 petang lah selalu kan. Kalau lepas kena slip disc tu saya kena saraf lah. Kalau lepas berniaga ni memang sakit. Dia cekang urat dengan lengah kebas. Lepas tu dia selalu tarik karung. Pernah tarik karung. Lepas tu kita tidur pun tarik karung. Bawa kereta pun tarik karung. Lepas tu beli ayam pun setengah jam kena tarik karung. Sakit kan? Kalau ubat yang sakit, lepas tu slip disc dalam pihak kampung buat fisioterapi kat Surabaya sebulan sekali. Cuma bila sakit saya memang berubat kan. Lepas dah jumpa Hafa ni, alhamdulillah. So memang rasa ni ringan balik, lembut balik semua urat saraf saya. Slip disc ni pun dah okey lah. Alhamdulillah. Tak bergantung pada ubat sakit. Tak, sekarang dah tak makan. Panadol pun tak makan. Saya makan Hafa dan H Plus ya. Alhamdulillah. Faham. Okey. Jadi apa saranan tuan kepada yang mengalami masalah yang sama seperti tuan? Saranan saya, try lah ambil produk ni. Dan dengan cerita tuan dah sign up kita punya member package berapa tuan? Bisnes 15 set. Tahniah tuan, tahniah. All the best insya-Allah. Lepas ni pun saya insya-Allah akan berkongsi kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum.